Assalamualaikum dan selamat datang ke Ruang Raksasa. Apa yang mampu dilakukan jika rumah keluarga yang dijadikan sarang syaitan mula menunjukkan taringnya? Jadi, ayo semua tutup sementara akal logika dan buka minda khayalan. Sabtu, hari yang tenang sebelum tragedi. Satu perasaan halus yang menyucuk tengkuk. Sesuatu yang tidak pernah Syira rasakan dalam hidupnya. Jam menunjukkan pukul 2.30 petang. Waktu rembang yang menurut orang tua-tua, hijab kadangkala tersingkap. Syira menolak perasaan ke belakang fikiran dan memaksa tangannya untuk terus membasuh pinggan di sinki. Dia membuka pintu belakang rumah ketika sedang mengemas untuk membuang habuk. Mereka jarang sekali membukanya kerana semua orang tahu. Malah, jiran-jiran juga sedar lorong belakang rumah mereka adalah kawasan larangan yang tidak sepatutnya disentuh oleh cahaya matahari maupun manusia. Kakaknya pulang untuk makan tengah hari. Mereka duduk di ruang tamu yang entah mengapa terasa lebih dingin daripada biasa. Sedang mereka rancak berbual, tiba-tiba pandangan kakaknya terpaku ke arah laluan dapur. Ada sesuatu yang mengganggu tumpuannya. Syira mengendalikannya kerana terlalu asyik bercerita, namun kakaknya seolah-olah sudah hilang dari perbualan. Matanya terbeliak merenung tajam ke arah dapur dengan raut wajah yang sukar digambarkan. Seolah menanggung satu kengerian yang tidak terungkap dengan kata-kata. Hanya satu soalan keluar dari mulutnya. Kenapa kau biarkan pintu belakang tu terbuka? Syira menjawab dengan ringkas yang dia sedang mengemas. Kakaknya kembali membisu, menyimpan rahsia hitam itu agar Syira yang masih muda tidak hilang kewarasan. Selesai makan, kakaknya menarik tangan Syira ke pintu keluar dengan senyap. Kakaknya membisikkan kebenaran yang meremangkan bulu rumah. Dia melihat sepasang kaki manusia terpotong hingga ke aras lutut sedang melangkah perlahan, berdarah tanpa bunyi, menuju ke bilik ayah yang terletak di hujung sudut rumah yang paling gelap. Kata-kata itu membuatkan darahnya menderu dan hatinya gelisah. Di dalam hati, dia tahu ada sesuatu yang tidak waras dengan rumahnya. Tetapi selama ini dia berfikir itu perasaannya seorang. Ungkapan kakaknya membuatkan Syira sedar apa yang dirasakan tadi bukanlah khayalan. Kakaknya memberi salam dan menepuk bahu sambil berjalan pulang, meninggalkan Syira berseorangan. Dia tidak berani melangkah ke belakang rumah dan sekadar melabuhkan badan di sofa. Bunyi radio dikuatkan sebagai peneman bagi mengurangkan rasa takut yang telah membanjiri diri. Ahad tiba membawa awan yang mendung. Syira keluar membawa anak saudara yang berumur 6 tahun ke klinik dan pulang pada jam 7 malam. Dia mengadu badannya terasa berbisa, panas seperti dibakar. Selepas diberi ubat, anak saudaranya terlena di bilik tengah. Syira memberanikan diri ke dapur bersendirian, cuba mengusir bayangan kaki semalam dari dunas fikirannya. Tiba-tiba satu jeritan yang bukan datang dari suara manusia membelah keheningan malam. Anak saudaranya telah terjaga, meronta-ronta seperti sedang diseksa oleh sesuatu yang gaib. Wajahnya yang putih berubah menjadi kehitaman. Urat-urat biru timbul di lehernya seolah-olah ada benda yang bersarang di dalam tubuhnya. Syira tidak berupaya untuk menenangkannya. Dia menjerit dan terus menjerit. Matanya terbeliak memandang Shilin, mulutnya berbuih sambil meracau dengan suara garau. Tunggu aku nak tunjuk rupa. Tunggu aku nak datang dekat kau. Air mata dan ketakutan Syira tumpah serentak. Darahnya terasa membeku. Ketakutan itu mencengkam jantung sehingga membuatkan dia sukar bernafas. Mujur abangnya yang tinggal berdekatan mendengar kekecohan itu. Dia meluru masuk, menyambar tubuh anak kecil itu dan membawanya keluar dari rumah puaka itu. Anehnya, sebaik melintasi pintu pagar, jeritan itu mati serta merta.
Malam itu juga, seorang pengamal perubatan mistik dipanggil. Setelah melakukan beberapa ritual, wajah anak saudara kembali tenang, namun matanya masih kosong. Pengamal itu kemudian membawa mereka ke sudut tersembunyi dan berkata dengan nada yang berat, "Ada satu iblis kuno yang sedang menetap di rumah kami. Dia sudah lama tidak dijamu, maka hari ini dia memilih untuk menunjukkan kewujudannya kepada budak kecil ini sebagai amaran." Shira tergamam. Tiada siapa memberitahu pengamal itu akan kisah silam rumah mereka, namun dia tahu akan kisah syaitan yang bersarang. Dia berkata syaitan itu sekadar menunjukkan apa yang dia mampu lakukan kerana inginkan perhatian. Sekarang, Shira berdiri dengan kaki seakan terkunci di hadapan pintu rumah sendiri. Dia tahu di dalam sana ada yang sedang menunggu di lorong hujung dapur yang gelap, menanti untuk menunjukkan semula taringnya. Marilah penonton semua untuk doakan agar Shira tidak dijemput olehnya malam ini. Terima kasih kepada yang sudi mendengar kisah yang disampaikan. Sila subscribe untuk lebih banyak cerita seram untuk layanan anda. Sekian dari saya, Rakshasa, mengucapkan malam tanpa ketenangan untuk semua.